Kuih yang kami buat ni kami masak batch by batch. Bila dia siap masak, lepas tu kita akan hantar ke pusat jualan kita di seberang jalan tu aja. Kuih ni dia akan sejuk dalam masa sejam tu dia dah sejuk lah. Jadi kalau kuih tu dia dalam sejam tu dia tak habis, dia taklah panas kuih tu, tapi taklah bermaksud itu adalah kuih yang lama sebab baru saja masak sejam-sejam lebih yang lalu. Jadi memang korang akan dapat kuih yang segar lah. Kadang-kadang saya tersalah lah sebut kuih panas-panas. Bukanlah maksud dia panas sungguh tu, tak. Maksud dia ialah kuih yang segar. Macam cerita kan, cerita ni panas lagi. Bukan maksud itu, maksud dia segar lagi, cerita yang terbaru. Jadi kuih ni kita akan masak batch by batch. Bermula kita masak pukul 8 pagi, kemudian dia akan siap dalam pukul 9, pukul 10, kemudian dia akan habis dalam pukul 12. Kita akan masak lagi pukul 12 tu akan sampai pula batch yang baru. Macam tu. Jadi kalau korang yang datang kebetulan ngam-ngam kuih tu masak, dia akan jadi panas lah. Kalau korang yang lewat sedikit tapi kuih tu masih baru, batch yang baru. Okey, aku Pak Hubangi.